kerisauan satu orang bapa macam mana dia nak cari jodoh dekat anak dia. Jadi satu orang dia datang, dia cerita tentang macam mana dia cari jodoh untuk anak dia, dan benda ni bagi saya terkesan. Apa dia 3 benda? Pertama, mata pendek. Kedua, mata panjang. Pertama, mata pendek. Mata pendek ni macam mana? Mata pendek ni adalah mata zahir. Mata zahir yang mana kita berkenan. Okey? Macam mana dia punya rupa paras, dia kulit putih, rambut panjang. Rambut kita tak tahu kan? Mungkin dia punya kulit menawankan hati kita. Itu mata zahir. Faham tak? Yang kedua, mata panjang. Mata panjang ni adalah akhlak dia. Macam mana kita nak kenal akhlak? Kita boleh kenal akhlak dia melalui orang-orang yang rapat dengan dia, ataupun orang yang pernah duduk dengan dia lama-lama. Jadi kita kenal, kita tanya dekat orang tu macam mana dia punya perwatakan, untuk kenal dia punya kehidupan harian dia macam mana. Dan yang ketiga adalah mata yang paling hebat, iaitu mata ghaib. Mata ghaib ni adalah mata Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana Allah Subhanahu Maha melihat, mengetahui segala-galanya. Jadi macam mana kita punya usaha? Pertama, kita ikut mata pendek, kita usaha dari segi yang kita boleh nampak. Yang kedua, kita usaha benda yang kita tak nampak sikit, iaitu macam mana dia punya akhlak. Dan yang ketiga, kita usaha yang paling kita kena buat usaha banyak, iaitu usaha cari redha Allah Taala, yang Allah Taala akan datangkan jodoh yang baik untuk kita. Kita minta dekat Allah hari-hari buat solat sunat istikharah, supaya Allah Taala temukan kita jodoh yang baik. Dan benda ni bukan benda-benda yang main-main. Kita nak hidup dengan dia sampai mati kan. Jadi kita minta dekat Allah, Allah Taala akan zahirkan macam mana dia punya bantuan, kita tak tahu. Tapi pasti Allah Taala akan bantu, sebab Allah Taala beritahu dalam satu mafhum ayat Quran, wasta'inu bisabri wassalah. Mintalah pertolongan dengan sabar dan solat.